Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan selesaikan buku aktiviti matematik tahun 1 jilid 1 muka surat 57 dan 58. Tajuk pola nombor. Aktiviti 1. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan apa itu pola nombor. Pola nombor ni sebenarnya adalah susunan nombor mengikut corak ataupun mengikut urutan yang telah ditetapkan. Okey, kita tengok soalan. Tulis nombor seterusnya. Kalau kita tengok dekat sini, pola nombor dia, yang ini 2. Kemudian kita akan dapat yang ini 5. Dia ulang balik 2, kemudian 5. Dan nombor dia berulang-ulang. Cuba perhatikan. 2, 5, 2, 5, 2. Jadi selepas 2, kita akan dapat nombor 5. Ulang balik 2, 5. Soalan B. 1, 5, 9. 1, 5, 9. 1, 5, 9. Kita tak perlu kira lah sebab dia ada bagi sini ikut susunan nombor yang telah diberikan. Kita tengok bawah ni pula. 6, 6, 3. Jadi yang ini satu kumpulan. 6, 6, 3. 6, 6, 3. Dan yang belakang pun akan jadi 6, 6, 3. Okey, tengok soalan nombor 2. Lengkapkan pola nombor. Kalau cikgu tengok dekat sini, pola nombor yang ini 8, 1. Jadi kita berulang je. 8, 1, 8, 1, 8, 1. Tengok yang ini pula. 4, 5, 3. Kita ulang balik. 4, 5, 3. Seterusnya 2, 2, 9. 2, 2, 9. 1, 3 sifar. 1, 3 sifar. Yang terakhir 4 sifar 7. 4 sifar 7. Mudah kan? Kita tengok muka surat 58. Aktiviti 2. Lengkapkan pola nombor berikut. Terangkan polanya. Kita tengok contoh yang dibagi. Pola nombor bilang menaik 2, 2. Kita tengok daripada 12 pergi ke 14. Okey, lepas 12, 13, 14. Jadi dia akan naik 2. 14 nak pergi 16, lepas 14 15, 16. Lepas 16 kita tambah lagi 2, 16, 17, 18. Tambah lagi 2, selepas 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kita tengok, lengkapkan pola nombor, terangkan polanya. Kat sini dah beritahu menaik 2, 2. Sebab tu cikgu lukis 2 kayu dekat atas ni. Cuba kita tengok yang bawah pula, soalan B. Daripada 40 pergi 45. Okey, selepas 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi kat sini dia menaik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pola nombor bilang menaik 5, 5. Okey, kita boleh sambung kira. 45 tambah lagi 5 jadi 50. Okey, lepas 50, 51, 52, 53, 54, 55. Kita lukis 5 sahaja ya. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Kita hanya lukis kayu sebanyak 5 sahaja. Okey, tengok kat bawah ni pula. Pola nombor bilang apa? Kita tengok daripada 25 nak pergi ke 35. Selepas 25, cikgu lukis bulat pula lah. Selepas 25, 26,
27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Kita kira ada berapa manik yang kita lukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kat sini pola nombor bilang menaik 10, 10. Dan kalau awak ingat, kita pernah buat. Kalau dia bilang menaik 10, 10, bermaksud nombor yang berada di rumah puluh akan berubah. Tengok sini. Yang ini 2, yang ini 3. 2, 3. Jadi selepas 2, 3, dia akan jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nombor belakang jangan lupa. Nombor belakang dia sama sahaja. 5, 5, 5, 5, 5. Jadi yang dekat sini pun 5, 5, 5. Yang ini hanya boleh buat kalau dia menaik 10, 10 ya. Kalau yang lain macam tadi dekat atas ni, bila menaik 2, 2 dengan menaik 5, 5, awak tak boleh buat cara macam cikgu ajar ni. Okey. Tengok bawah pula. 69 pergi 68. Nombor dia semakin menurun. Nampak tak? 69, 68. Dia menurun berapa tu? Sebelum 69, 68. Jadi dia menurun sebanyak 1. Pola nombor bilang menurun 1, 1. 68 turun jadi 67, 67, 66, 65, 64, 63. Okey, tengok bawah pula. Okey, ni turun banyak sikit ni. Daripada 72 turun ke 68. Sebelum 72, 71, 70, 69, 68. Dia turun sebanyak berapa tu? Cuba kita kira. 1, 2, 3, 4. Okey, kalau tak boleh kira nak kena guna apa? Ya, kita akan gunakan petak 100. Okey, jom kita keluarkan petak 100 kita. Okey, kita tengok sekarang nombor 68. Kita cari nombor 68. Okey, ada dekat sini. Dia bilang menurun 4, 4. Jadi kita kena ke depan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kita akan dapat nombor 64. Kita tulis kat sini 64. Okey, cikgu besarkan sikit. Seterusnya nombor 64. Nombor 64 dekat sini. Kita turun lagi 4. 1, 2, 3. Tak cukup nak pergi mana? Ada dekat atas ni 4. Jadi dapat 60. Okey, seterusnya 56. Cari mana 56 dekat sini. Kita turun 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dan dapat nombor 52. Okey, jangan lupa tulis dekat bawah ni. Pola nombor bilang menurun. Okey, menurun berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Menurun 4. 4. Okey, kita dah siap. Kita jumpa lagi. Bye.